Pelaburan emas di bank. Tentu ada dalam kalangan kita terfikirkan tentang pelaburan emas melalui bank, bukan? Apa perkara yang perlu kita ketahui mengenai pelaburan emas melalui institusi bank? Sesetengah bank tidak menawarkan emas fizikal jika melabur dalam institusi mereka. Pihak bank hanya menyimpan emas yang dibeli dalam bentuk digital. Nilai emas yang disimpan hanya dicetak di dalam buku akaun pelaburan emas tanpa bersandarkan emas fizikal. Maknanya, hanya boleh melihat angka nilai pelaburan anda dalam bentuk emas kertas, iaitu paper gold, tanpa dapat mengeluarkan emas fizikal di tangan macam ni. Konsep begini secara amnya adalah tidak patuh syariah. Simpan emas dapat digit secara digital. Tak dapat dinafikan ada juga bank yang menawarkan emas fizikal. Tapi tidak semua bank memberikan jaminan beli balik emas jenamanya. Ada juga yang membeli balik emas jenamanya tetapi mengenakan banyak syarat. Seperti tidak boleh buka sel, tak boleh kemik ataupun cala dan sebagainya. Jika anda ingin mencari pelaburan emas yang patuh syariah dan yang paling mudah, akaun simpanan Gold Accumulation Program ataupun GAP di Public Gold adalah yang paling mudah jika dibandingkan dengan akaun pelaburan emas di bank atau mana-mana pelaburan emas di syarikat emas yang lain. Emas di akaun emas GAP disokong oleh simpanan emas fizikal yang disahkan patuh syariah. Yang best lagi, Public Gold memberikan jaminan pasti beli balik emas jenamanya tanpa mengira emas tersebut patah, kemik ataupun cala. Berminat untuk mulakan simpanan emas dengan Public Gold? Boleh tekan butang sign up dan saya akan bantu anda langkah demi langkah dalam simpanan emas yang terbaik untuk anda.